mana? Aku dekat JB. Ada sebelah JB je. Dapat duduk sini bagus. Lemak menghadap sana pula. Pancing tak? Hari ni special edition. Aku akan mencuba home base punya takoyaki. Okay. Alhamdulillah. So ini dia. Alamak. Macam tak kena aku duduk sorang-sorang kat sini. Aku akan mencuba home base punya takoyaki. Dia kasih aku mencuba. Oh, lemak banyaknya. Macam mana aku nak habiskan ni? Banyak. Tak gagak. Memang order datang gini ke? Bu, kau dah try asyik McPherson? Dah pergi dah last 2 days. Oh, memang 15 pieces Okey, kalau korang order ini takoyaki dia memang 15 pieces guys dalam. Bismillah. Sos dia banyak. Bismillah. Sotong dia besar. Memang gini bu, sotong dia besar. Muai tu. Nice. Bumi tepung dia nak kena lagi masak lagi pun sedap. Dia macam ada crispy sikit. Tu aku punya rasa lah. Tapi sedap lah. Berbaloi. Nampak? Nampak tak? Lemak Hindustan lah. Takoyaki. Panas-panas. Dia kalau dia punya bola ni tepung, tepung. Dia kalau macam crispy sikit sedap. Betul. Macam udang ni. Sedap. Good. Aku ambil squid. Tapi aku dah macam ada rasa udang. Awak tahu udang sekali ke? Atau aku salah rasa? Kalau korang kat sini aku boleh kasih korang rasa. Aku tunjukkan sotong dia, aku tak bohong guys. Kau tengok sotong dia. Besar tu. Tak lokek. Aku ambil sotong lah. Ambil makan, duduk dekat sini. Di Wulan Waterfront menghadap Johor. Aku menghadap Johor lagi. Nampak belakang aku Johor guys. Cantik kan pemandangan belakang. Okay, korang boleh masuk ni Insta Bite Size punya IG untuk korang punya takoyaki. Alhamdulillah. Kenyang. Sedap. Tekak aku cakap sedap. Korang boleh cuba. Dia 15 biji kat dalam. You can eat about 2 people, 3 packs. Worth it lah. For $11. Tu tak termasuk delivery. Makin kuat dia nyanyi. Aku suka sos dia, sedap. Delivery. Boleh saya collect atau delivery lah.
15 biji. Kecil-kecil juga aku nak habiskan ni. Siapa nak tolong? Betul, janji puas berbaloi. That's why I like. Jangan lokek lah. Itu je. Waalaikumsalam. Buat breakfast dah tak sejuk. Dah sejuk tak sejuk. Benda ni nak kena makan panas-panas. 15 biji banyak. For $11 still quite cheap lah. Alhamdulillah. Dah 2 kali aku best to eat when it's hot. Betul cakap. Ni. Siapa ni? Yang ni siapa pula? Shakiski. Dia ada squid, ada hotdog, ada prawn. Tiga jenis. Korang boleh masuk, aku dah pinkan tu dekat Bite Size DDTBX. Kenyang guys, aku kenyang. Kalau korang kat sini aku boleh kasih korang rasa. Aku tunjukkan sotong dia, aku tak bohong guys. Kau tengok sotong dia. Tengok sos-sos dia. $11, 15 biji. 15 bola. Berbaloi lah. Dah ada sotong, ada hotdog, ada prawn. Ni last aku tunjuk korang ada inti. Korang tengok sini dia punya inti. Sotong dia. Oh yo. Abang kirim burger JB. Belum masa aku kat JB. Nampak sotong dia. Gedabak guys. Kira aku jamkan diri lah. Kau cubalah makan takoyaki. Wah, bestnya. Settle. Sos dia masih ada lagi. Yes. 15 biji takoyaki aku pedal. Saya collect ada reply ni. Konsert. The Anadon champion lah. Oh, that. Settle.